Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Nama saya Nur Fatra Akila binti Muhammad Wahid, pelajar ijazah Sarjana Muda Perakaunan SE 220 semester 4. Memegang nombor matriks 2025-381015. Dan saya merupakan calon anda untuk Majlis Tertinggi dan Exco The Accountancy Club TAC bagi sesi 2025-2026. Manifesto saya berteraskan 3 prinsip utama iaitu transparency, accessibility dan collaboration. Manifesto pertama saya ialah transparency iaitu ketelusan. Sebagai wakil pelajar, saya komited untuk memastikan semua urusan perhubungan dan kerjasama disampaikan dengan jelas, telus dan mudah difahami oleh semua pelajar. Tiada lagi maklumat yang samar-samar atau lambat diterima. Segala urusan akan dikongsikan secara terbuka dan konsisten. Seterusnya, manifesto kedua saya ialah accessibility atau ketercapaian. Saya mahu TAC menjadi lebih mudah dihubungi dan responsif. Ini termasuk menyampaikan maklumat peluang program dengan lebih cepat, mewujudkan saluran komunikasi yang lebih teratur, dan mengambil maklum balas pelajar secara aktif dan berterusan. Saya mahu setiap pelajar rasa mereka boleh terus datang kepada TAC tanpa rasa segan. Manifesto terakhir ialah collaboration atau kolaborasi. Saya berhasrat untuk memperluaskan kerjasama dengan pihak lain seperti industri, alumni dan rakan-rakan fakulti yang lain. Melalui kerjasama ini, kita dapat membuka peluang baharu seperti pendedahan industri, seminar kerjaya, bengkel kemahiran dan program pembangunan pelajar yang memberi manfaat langsung kepada semua. Akhir kata, kalau kamu mahukan TAC yang lebih telus, lebih mudah dicapai dan lebih aktif membina peluang untuk pelajar, saya dengan rendah hati memohon sokongan kamu semua. Undilah saya, Nur Fatra Akila binti Muhammad Wahid, #VoteForFatra. Terima kasih. Bye-bye.